Aku dah mula nak menceburi bidang dua tayar. Semuanya hasil bakaran member aku, Suhaimi. So hari ni target aku nak pergi survey motor. Tak sure nak motor jenis apa, tapi aku tahu memang ke arah adventure riding. Tak sempat aku nak masuk dalam kedai, aku terpikat dengan motor Zontes ZT155G kat luar ni. Tengok tayar macam all terrain ni, macam boleh off-road ni. Tu belakang tu yang KTM dia promote dah fully modified lah. KTM 390 Adventure ni memang target aku. Harga dia publish 13,000 je, tapi bila tengok depan mata, faham lah memang kena belasah betul motor ni. Satu lagi potential adalah adventure scooter Zontes 368G ni. Handsome dan mungkin boleh light off-roading, tapi harga 26,000. Next aku singgah kedai CF Motor pula dengan hajat nak tengok 450MT, seat height 820mm. Sesuai lah untuk aku yang katik ni. Malangnya tak ada stok satu Malaysia. Kalau nak beli pun second hand yang harga sama macam baru. So aku jenguk je lah 800MTX ni. Tak mampulah kita nak terus ke 800cc kan. Tapi sangat handsome. Aku cubalah duduk, tapi dengan berat 220kg tak mampu kita. Nak bayar 39,000 untuk sebiji motor pun tak ready lagi. Dan aku dengan Mi cuba singgah Honda pula. Kali ni memang aku nak cari CRF 250 Rally. Masalah motor ni tinggi gila, so aku nak try dulu. Sebelum tu aku terciduk lagi dengan Transalp XL 750 ni. Surprisingly seat height dia 850mm. Rendah sikit je dari KTM tadi. On the way masuk showroom ni duk nampak jugalah skuter AD750. Hai, handsome-nya. Tapi harga kayangan lah, kurang mampu kita. Nak test duduk CRF ada tak? Oh, CRF Rally 250 ha. Oh, itu habis lah bang. Oh ya ke? Ha. Kecewa jugalah CRF 250 tak ada stok. Tapi brother ni bagus, dia ajar aku macam mana nak handle motor-motor besar. Sales rep yang bagus, walaupun dia tahu aku tak beli apa-apa dari dia. Tak apa, aku cuba juga cari motor lain. Kali ni aku nak cuba Suzuki V-Strom 250 pula. Harganya marahan sikit, below 20,000. Seat height pun 835mm je. Dan ground clearance 200mm. Best untuk light off-roading, tapi apa hal tak boleh lawan lah spek KTM 390 Adventure tu. Nak beli motor ni tak boleh menang semua benda. Nak harga murah tak boleh dapat motor Jepun dan brand new. Nak spek power pun kena tengok motor used. Itu pun kena lenjan kau-kau. Apa kata korang?